Hai, saya rasa tahun ni nak jemput lah kawan-kawan pejabat datang ke rumah raya ni. Okey, baik. Saya nak jemput lah diorang ni. Alright. Yanti. Ya, saya. Saya ni sebenarnya... Sorry Cik Johan, saya tengah sibuk. Kejap lagi ya. Sorry ya. Sisi, saya ni sebenarnya... Cik Johan, saya tengah sibuk sangat sekarang ni. Sorry tau, nanti. Cik Mi, saya ni sebenarnya... Saya tengah sibuk ni Cik Johan. Nanti boleh tak kita jumpa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni sebenarnya... Waalaikumsalam. Kenapa? Ibu sibuk ni. Busy sangat. Raja, aku ni sebenarnya... Sekejap. Saya tengah busy ni. Fauzan, aku ni sebenarnya... Saya tengah busy ni. Abang Rohim, saya ni sebenarnya... Minta maaf lah Cik Johan, saya sekarang ni tengah sibuk. Ada pergerakan. Minta maaf lain kali lah. Aduh, semua orang busy. Rasa nak tanya Izzat lah. Mungkin Izzat tak busy ni. Jad, aku ni sebenarnya... Aku ada kerja sikit jap. Lagi aku jumpa kau balik Alright. Ira, saya ni sebenarnya... Cik Johan, macam cakap saya sibuk ni. Nanti kita cakap ha? Azri, ni parent budak ni, dia kata kita bayar penuh yuran dia ni. Zul, Liza, Ya. saya ni sebenarnya... Kejap Cik Johan. Saya tengah serabut ni. Sekejap lagi kita borak lain. Sekejap. Sekejap. Tu dah ada kata. Saya rasa nak telefon Herna lah. Dia cuti bersalin sekarang. Mungkin dia tak sibuk. Okey, nak telefon lah. Halo. Assalamualaikum Herna. Saya ni sebenarnya... Alamak, Cik Johan, saya sibuk sikit lah. Anak saya menangis. Nanti keluar balik boleh? Sorry Cik Johan, nanti. Wazir. Ya. Wazir. Ya. Aku ni sebenarnya... Jap bang. Saya nak pergi ambil budak ni. Okey. Nanti apa-apa bang ni. Bang call lah. Saya puasa ni bang. Saya puasa. Kawan-kawan, saya ni sebenarnya nak jemput kawan-kawan semua ke rumah saya hari raya pertama ni. Saya Jared Dan saya Syabina ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. hati-hati memandu. Bye.